Assalamualaikum tuan-puan. Boleh save info ni untuk rujukan kita pada masa mendatang. Bila simpan emas tuan-puan, sebenarnya kita tak bertambah kaya dengan hanya semata-mata kenaikan harga emas. Sebaliknya, kekayaan kita tuan-puan bertahan daripada inflasi. Beza tuan-puan kalau kita simpan duit dalam akaun bank, walaupun nombornya semakin bertambah, hakikatnya kita semakin miskin disebabkan kuasa beli kita merosot saban tahun ke tahun kerana dimama inflasi. Contoh paling mudah tuan-puan, kita lihat sahaja harga karipap dulu dan sekarang. Dulu tuan-puan, membeli sebiji karipap kita hanya perlu 10 sen tuan-puan. Hari ini 10 sen yang sama tak mampu tuan-puan beli karipap yang sama. Nampak tak? Walaupun nombornya kekal 10 sen, tapi kuasa belinya telah hilang. Hakikatnya tuan-puan, kita tertipu dengan nombor semata-mata. Jadi, duit kertas hanyalah sesuai untuk dijadikan sebagai transaksi medium jual beli dan sesuai untuk simpanan jangka masa pendek. Untuk jangka masa panjang tuan-puan, simpanlah dalam emas tuan-puan, kerana ia mampu mengekalkan nilai dan kuasa belinya. Tuan-puan nak miliki 5 gram seperti ini, saya boleh bimbing tuan-puan dengan yang cara paling mudah, paling murah dan patuh syariah. Boleh follow kalau bermanfaat. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.